Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan Celik Minda bagi tajuk tambah nombor bulat. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 27. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1C dan D. Soalan C, nyatakan jawapan dalam pecahan juta. Jadi kata kunci di sini ialah kita perlu nyatakan jawapan yang kita nak kira nanti dalam pecahan juta. Maksudnya di akhir jawapan kita kena nyatakan dalam pecahan juta. Kita lihat soalan pertama ataupun satu Roman, 1,720,900 tambah 1,079,100. Jadi untuk soalan ini, oleh kerana kedua-duanya memang dalam nombor bulat, jadi cikgu cadangkan kita selesaikan dahulu dalam nombor bulat. Maksudnya kita tambah dalam bentuk lazim. Okay, jadi kita tulis dahulu 172 sifar, kemudian ada 900 di belakang. Kita tambah 1 sifar 79,100. Okay, kita selesaikan dahulu yang ni. Okay, kita dapat sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah sifar, sifar. 9 tambah 1, 10. 9 tambah 1 tambah sifar, 10 juga. Kemudian 7 tambah 2 tambah 1, 10. 7 tambah 1, 8. Kemudian 1 tambah 1, 2. Okay, jadi kita dapat jawapannya iaitu 2,800,000 dalam nombor bulat. Jadi kita lihat sini kehendak soalan di atas, jangan kita lupa iaitu kita nak dalam pecahan juta. Yang kita dapat ni nombor bulat. Jadi cikgu cadangkan kita tukarkan nombor bulat ini dahulu kepada pecahan juta. Tapi sebelum tu untuk tukar kita kena melalui satu lagi proses iaitu cikgu tulis dulu nak tukar dia kita tulis nombor bulat. Okey, lepas tu kita tukarkan kepada perpuluhan. Kemudian barulah kita tukarkan kepada pecahan ataupun pecahan juta lah. Okey, jadi kita ada dua langkah kat situ. Kita tak boleh terus je dapat dalam pecahan juta. Okey, jadi macam mana nak tukarkan nombor bulat kepada perpuluhan iaitu perpuluhan juta? Jadi caranya ialah kita kena bahagikan. Okay, jadi bahagi berapa? Bahagi 1 juta. Okay. Jadi kita buat sini ayat matematiknya 2,800,000. 2,800,000. Okey, jadi kita nak bahagi 1 juta. Okey, ni dia bahagi 1 juta. Kita nak bahagikan, bila nombor bulat nak dibahagi 10 atau 100 dengan 1000, pernah cikgu cakap kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Okey, bagi 1 juta pun sama, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Kerana nombor dia ada sifar dekat dalam belakang dan depan 1. Okey, jadi kita gerakkan titik perpuluhan. Tapi nombor depan ni ialah nombor bulat. Jadi macam mana pula nak gerakkan titik perpuluhan? Okey, cara dia kita tambah titik di belakang. Bila tambah titik dekat belakang, kita automatik jadi nombor bulat. Jadi apa nombor dia? Nombornya ialah 2,800,000 perpuluhan sifar. Okay, jadi kita gunakan kaedah cepat yang mana kita gerakkan titik perpuluhan. Oleh kerana 1 juta ni ada 6 sifar, jadi kita akan gerakkan ke kiri titik perpuluhan ni sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita dapatlah hasilnya iaitu 2,8. Jadi 2,8 ini yang kita namakan sebagai 2,8 juta. Okay, sekarang kita nak tukar pula. Okey, ini kita dah tukar. Ni dia tukar ni dia jadi
2.8. Jadi 2.8 ni kita nak tukar pula kepada pecahan juta. Jadi perpuluhan kepada pecahan dia mudah sikit. Sebab apa? Sebab kita guna juga kaedah cepat. Yang mana pertama sekali kita tulis dulu 2.8. Okay, kemudian cara dia ialah kita tarik daripada titik ni, kita sampai ke belakang. Titik ni kita letak 1, 8 ni kita letak sifar dekat belakang. Kemudian nombor depan ni kita panggil nombor bulat, kita besarkan. Jadi kita dapatlah hasilnya iaitu 2, 8/10. Okay. So kita tulis ni 2, 8/10 juta. Okay. Cuma 8/10 ni boleh dipermudahkan dengan sifir 2. Yang mana 2 ni ialah 4 kali 2. 10 ni ialah 5 kali 2. Jadi apa yang kita dapat sekarang? Kita dapat nombor yang terakhir iaitu 24/5 juta. Okay, jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 1. Okay, ini dia langkah yang penting iaitu cikgu dah cakap kita tukar dahulu kepada perpuluhan, kemudian kita tukar kepada pecahan. Jadi kita dapat sini 2/4/5. Tapi kalau kita tukar dululah sebelum ni besar sangat. Okay, sebenarnya kita tak boleh buat 2/4/5 Kita tulis dulu 2/8/10. Okay, step dia 2/8/10. Okay, kemudian barulah kita permudahkan, kita dapat sini 2/4/5. Okay, jadi ini dia cara-cara menjawab soalan 1. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. 4.225.965 tambah 899.035. Jadi kaedah dia macam cikgu cakap tadi, seperti tadi, yang mana kita akan selesaikan dalam nombor bulat, kemudian kita tukar kepada perpuluhan dan kita tukar kepada pecahan juta. Okey, ni dia dia punya konsep dia. Okey, jadi yang pertama kita selesai dahulu nombor ni dalam nombor bulat. Jadi kita tulis ni 4.225.965. Kita akan tambah 899.035. Kita garis dahulu. Kita tambah 5 tambah 5 10. 6 tambah 3 pun 9. 9 tambah 1 10. 9 tambah sifar tambah 1 10 juga. 9 kita tambahkan 1 dulu jadi 10. 10 tambah 5 15. 9 tambah 1 juga 10. 10 tambah 2 12. Kemudian 8 tambah 2 ni dia jadi 10. 10 tambah 1 11. Dan 4 tambah 1 5. Jadi hasilnya iaitu 5.125.000. Okay, ini nombor bulat. Jadi langkah pertama kita tukar dahulu nombor bulat kepada perpuluhan, iaitu perpuluhan juta. Jadi cara dia kita bahagikan jawapan ini kepada 1 juta. Okay, jadi kita tulis ni 5.125.000 kita bahagi 1 juta. Okay, macam cikgu cakap tadi, kita boleh gunakan kaedah cepat iaitu kita gerakkan titik perpuluhan. Tapi nombor depan ni ialah nombor bulat, dia bukan titik perpuluhan. Jadi cara je kita tambah saja titik dekat belakang. Bila jadi tambah belakang, dia jadi nombor dia iaitu 5.125.000 perpuluhan sifar. Okay, sekarang kita akan gerakkan titik perpuluhan berdasarkan bilangan sifar. 1 juta kita ada 6 sifar, maka titik perpuluhan kita gerak ke kiri sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka hasilnya iaitu 5 juta
5.125 sifar juta. Oleh kerana ada sifar dekat belakang ni, dia tidak membawa nilai. Jadi kita boleh permudahkan. Jadi hasilnya iaitu 5.125 juta. Okey, ini langkah kedua yang mana kita dapat sini 5.125 juta. Tapi kita masih lagi belum menjawab soalan ini sebab kita nakkan jawapan dalam kita panggil perpuluhan juta. Jadi caranya ialah kita salin dahulu nombor ni iaitu 5.125. Okey, caranya ialah kita tarik daripada titik ni, kita tarik ke belakang. Okey, ada titik ni kita letak 1. 3 nombor di belakang ni kita letak sifar. Kemudian 5 ni kita besarkan, kita jadilah hasilnya iaitu 5 125 per 1000. Okey, adakah kita sudah menjawab? Okey, memang dalam jawapan memang kita dapat dalam pecahan, tetapi 125 per 1000 ini boleh dipermudahkan. Okey, ini boleh dipermudahkan dengan sifar 125. Okey, ini memang susah sikit lah sebab mana ada orang hafal kan. Tapi untuk makluman murid-murid, okey, kita untuk tahun 6, 125 ni ada dalam sifar 1000 ni ada nombor 125 dan juga 1000. Boleh dipermudahkan. Okey, jadi cara dia kita kena buat sifar 125. Okay, jadi cikgu perlukan ruang di sebelah. Okey, so kita akan buat sifar 125 untuk kita pemudahkan 125 per 1000 ni. Okey, so kita buat muka sebelah. Okey, ni dia. Jadi kita buat sifar 125. Okey, ini 125 1 lah. Okey, jadi kalau kita tambah 125 lagi, dia jadi ni 10 2 2 1 5, kemudian 250 25 sifar. Okey, ni 2, ni 1 Okey, so kita tambah lagi 125. Dia jadi 5 7 375. Kita tambah 125 lagi. Kita dapat 10 7 tambah 2 tambah 1 dapat 10. Kemudian 3 tambah 1 tambah 1, maksudnya 3 tambah 2, kita dapat 5. Okey, masih jauh kita nak pemudahkan 125 dengan 1000 ni. Jadi kita tambah lagi 125. Kita dapat 5 2 6 25 tambah 125 dapat 10 5 7 5 sifar. Kita tambah 125. Kita dapat 5, 7 tambah 2, 5 tambah 2, 7. Okey, 8, 7, 5. Okay, so ini 3, 4, 5, 6. Okey, ini 7. So, kita tambah lagi. 8, 7, 5. Kita tambah 125. Kita dapat 10. Kemudian 10 dan 10. Okey, maksudnya ada sifar 125. Okey, ini 8. Jadi 125 ni kita permudahkan. Ini ialah 1 kali 125. Yang ini ialah 8 kali 125. Maka kita dapatlah pecahannya yang termudah. Iaitu kita tulis 5 1 per 8. Kemudian kita tulislah perkataan juta. Sebab apa? Sebab soalan nak nyatakan jawapan dalam pecahan juta. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan C2 Roman. Okey, kita teruskan dengan soalan D. Okey, soalan D dinyatakan soalan D 1 Roman 6,480,521 tambah sifar perpuluhan 4 juta. Jadi soalan sebenarnya dia tak nyatakan pun dalam pecahan juta. Jadi kalau kita lihat kepada buku teks, kita
beranggapan cikgu beranggapan kita kena nyatakan dalam pecahan juta. Tapi boleh saja kita jawab dalam nombor bulat. Okey, tapi kita nyatakanlah juga dalam pecahan juta. Okey, cara pertama kita nak tambah nombor bulat dengan nombor bulat. Tapi ini ialah perpuluhan juta. Oleh kerana 1 perpuluhan juta, satu lagi dalam nombor bulat. Jadi cikgu cadangkan kita tambahkan kedua-duanya dalam nombor bulat dulu pun boleh. Okey, jadi yang ni tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah sifar perpuluhan 4 juta. Macam mana sifar perpuluhan 4 juta nak menjadi nombor bulat? Jadi caranya ialah kita darabkan dengan 1 juta. Okey. Jadi kita tulis sifar perpuluhan 4 kita darab dengan 1 juta. Okay, bila kita darab 1 juta, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Okey. Kalau soalan ini darab, maka kita boleh gerakkan ke kanan berdasarkan bilangan sifar. Oleh kerana ada 6 sifar, jadi kita gerak 6 kali. Okey. Jadi kalau kita tulis bawah ni nanti awak keliru. So cikgu tulis ini sifar perpuluhan 4, kita gerakkan 6 kali ke kanan. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, 6 ni kita letak ujung sini. Jadi dia perpuluhan sifar, titik ni dah berubah ke ujung. Kemudian ada ruang kosong ni kita letakkan sifar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi nombor ni rapat. So kita asingkan antara 1000 dengan ratus. Jadi kita dapat nombornya dalam nombor bulat iaitu 400,000. Tengok Okay, 4 sifar. Kemudian ada ruang kosong 1, 2, 3. Okey, ada 5 sifar. Jadi sifar perpuluhan 4 juta ni dalam nombor bulat ialah 400,000. Okay, sekarang dua-duanya dalam nombor bulat, maka kita boleh tambah dalam bentuk lazim dalam nombor bulat dahulu. Okey. Jadi kita tambah 6, 4, 8 sifar, 5, 2, 1. Kita tambah 400,000. Okay, so kita gariskan. Okay, kemudian kita tambahkan. 1 tambah sifar 1, 2 tambah sifar 2, 5 tambah sifar 5, sifar tambah sifar 8 tambah sifar 8, 4 tambah 4 8 dan 6. Okay, jadi nombornya ialah 6,880,521. Okay, kemudian kita nyatakan nombor ini dalam perpuluhan juta. Okay, so ini nombor bulat. Okay, jadi kalau kita nak dalam perpuluhan juta, so kita bahagikan saja nombor ini dengan 1 juta. Okay, jadi kita buat 6, 8, 8 sifar, 5, 2, 1. Kita kena bahagi 1 juta. Okay, cikgu rapatkan sikit. 2, 3, 1, 2, 3. Okay, kalau kita nak gerakkan titik perpuluhan, tak ada sebab ni nombor bulat. Jadi kita wujudkan titik perpuluhan dekat belakang. Jadi kita buat 6, 8, 8 sifar, 5, 2, 1. Kita tambah titik dekat belakang. Okay. Bila kita nak bahagi, kita gerakkan ke kiri. Jadi berapa kita nak gerak? 6 kali. Kenapa 6 kali? Kerana ada 6 sifar. Jadi kita gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka nombornya yang terakhir iaitu 6,8 sifar 521 juta. Okay, ini dalam perpuluhan juta, ini dalam nombor bulat. Tapi kalau tengok kepada soalan ini, cikgu yakin dan percaya soalan tak perlukan kita jawab pecahan juta. Okey. Jadi pada cikgu kita kena abaikanlah soalan kehendak soalan C ni, lagipun memang C dia soalan C kan. So tak terpakai soalan C ni kehendak dia.
Jadi kita jawab dalam dua jawapan lah. Cikgu nak tunjuk awak dua cara ataupun dua jenis jawapan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2 Roman. Okey, macam cikgu cakap tadi, cikgu rasa dia tak terpakai untuk pecahan juta. Jadi kita padam. Okey, jadi kita nak jawab nombor ini dalam nombor bulat dan juga perpuluhan juta. Maksudnya jawapan dia. Okey, kita nak jawab dalam nombor bulat dahulu. Maka kita perlu tukarkan 1.53 juta ini kepada nombor bulat. Okey, macam mana kaedah dia? Kaedah dia kita darabkan dengan 1 juta. Okay, jadi kita buat 1.5 kita darabkan dengan 1 juta. Okay, jadi kalau kita darab perpuluhan, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Maka kita tulis ni 1.5. Dulu 1.5. Kemudian kita akan gerakkan titik ini sebanyak 6 kali. Sebab apa? Sebab ada 6 sifar. Jadi kita gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi titik kat ujung, titik ni padam. Jadi kita tambah sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, jadi apa nombor yang baru? Nombor yang baru ialah 1, 5, kemudian ada 2 sifar, kemudian ada 3 sifar dekat belakang. Jadi nombornya ialah, cikgu tak tulis 5, 3 Sekejap cikgu padam. Dia sebenarnya ada 3 kat sini. Okay, so ni 3. Yang ni pun 3. Maka nombor kat belakang ni pun 3. Okay, jadi nombor bulatnya ialah 1.530.000. Okay, kita tulis nombor ni kat bawah. 1.530.000. Sekarang kita dah samakan dalam nombor bulat, maka kita boleh buat bentuk lazim. Okey, bentuk lazimnya ialah 1, 5, 3 sifar, sifar, tambah 68,304. Okey, kita gariskan dan kita tambah. Okey, jadi kita tambahkan. Okey, so 4 sifar 3 8, kemudian 6 tambah 3 9, 5 kekalkan dan 1 kita kekalkan. Jadi untuk soalan ini hasilnya iaitu 1.598.304. Ini andai kata kita jawab dalam nombor bulat. Tapi andai kata kita nak jawab dalam nombor perpuluhan juta, maka jawapan ini kita perlu darabkan dengan 1 juta. Okey, so cikgu tulis kat bawah lah. Jadi cara dia, kita ambil nombor ini 1.598.304. Kita darabkan dengan 1 juta. Darab 1 juta. Okay, macam cikgu cakap sebelum ni, kita boleh gunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan. Tetapi nombor ini ialah nombor bulat, jadi caranya ialah kita cuma tambah titik di belakang. Okay, bila dah tambah titik belakang, maka nombornya yang baru iaitu 1.598.304. Dia jadi perpuluhan sifar. Okay, maka dengan itu kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Okay, ini kita kena nak tukar kepada perpuluhan, kita kena bahagi semula-mula. Cikgu silap ni. Okay, so kena bahagi. Jadi bila bahagi, kita gerakkan titik ke kiri. Kalau darab, kita ke kanan. Okay, maksudnya kita nak jadi macam nombor perpuluhan sebelum tadi. So kita gerak 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi hasilnya iaitu 1.598.304 juta. Jadi cikgu yakin soalan ni tak nak kita jawab dalam pecahan. Sebab apa? Sebab nombor ini tidak boleh dipermudahkan.
Okey, ini dia cara-cara menjawab soalan 2 ataupun di Roman 2. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 3. 320,159 kita tambah 3/4 juta. Jadi, kita lihat sini, kedua-dua nombor ini berbeza. Yang pertama nombor bulat, yang kedua dalam pecahan juta. Maka kita perlu tukarkan 3/4 juta ini kepada nombor bulat. Jadi kaedah dia, apa-apa nombor perpuluhan atau pecahan juta, kita nak tukar kepada nombor bulat, kita kena darab 1 juta. Okey. Jadi kita buat 3/4, kita darab 1 juta. Darab 1 juta. Okay, jadi kita permudahkan dahulu 4 dengan 1 juta ni. Jadi kita cuma lihat kepada 1,000 ni. 3 dengan 1,000 ni boleh dipermudahkan dengan sifat 4. 4 ini ialah 1 kali 4. 1,000 ni berapa kali 4. Jadi kita akan bahagi 1,000 dengan 4. Nanti kita dapat permudahkan. Jadi kita buat sini 1,000 bahagi 4. 10, berapa kali 4 10? Okey, tak ada, yang ada 8. Jadi 2 kali 4 8. Kita tolakkan, dapat 10 tolak 8 dapat 2. Kita turunkan sifar, dia jadi 20. Berapa kali 4 20? 5 kali 4 20. Jadi 20. Kita tolak dan selesai. Okey, jadi sifar ni kita sambung saja, kita hapuskan. Okay, maksudnya 4 dengan 1,000 ni boleh pemudah sifar 4. 4 kali 1 4. Manakala 1,000 ni 4 kali 250. Kemudian 3 sifar ni kita potong, kita sambung balik 3 sifar. Okay, jadi apa kita buat dengan 3 ni? 3 ni kita darab dengan 250,000. Okay, jadi kita darab pula 250 darab 3. 250 ataupun 250,000 kita darab 3. Ruang ni kecil cikgu alih sikit. Okey. So kita nak darab 3. Jadi kita dapat nombornya iaitu sifar, 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 sifar. 5 kali 3, 15. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Okay, jadi, kita dapat nombornya yang baru. 3/4 ni ialah 750,000 sekiranya kita tukar dalam nombor bulat. Jadi, kita tulis nombor yang baru. 750,000. Okay, bila kita dah tukar, nombor dah sama, iaitu sama jenis, maka kita boleh buat dalam bentuk lazim, iaitu 320,159 kita tambah 750,000. Kita gariskan. Sekarang kita tambah 9 tambah sifar 9, 5 tambah sifar 5, 1 tambah sifar 1. Sifar tambah sifar sifar, 2 tambah 5 7 dan 7 tambah 3 kita dapat 10. Jadi kita buat macam ni. Okay, kemudian inilah dia hasilnya, iaitu 1,70,159. Andai kata kita jawab dalam nombor bulat. Okey, tapi kalau kita nak darab perpuluhan pun boleh. Okey. Jadi cara dia macam mana? Kita bahagi 1 juta. Okey. Jadi kita buat dua lah macam tadi cikgu tunjuk Okey, yang atas ni dalam nombor bulat, yang bawah ni dalam pecahan perpuluhan juta. Okey, supaya juga ni cara dia ialah kita darabkan 1,70,159 kita darab 1 juta. Kita gerakkan titik perpuluhan, tetapi nombor inilah nombor bulat. Jadi kita tambahkan titik di kat hujung. Okey. Jadi nombornya ialah salin semula
kita tambah titik dan tambah sifar. Okay, cikgu ulang lagi sekali, bukan darab, iaitu bahagi. Okay, so kita gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 6 kali sebab ada 6 sifar. So gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi hasilnya iaitu 1,07 sifar 159 juta. Okey, ini ada dua cara lah, dua jawapan. Cikgu yakin dan percaya cikgu awak akan nakkan jawapan yang lebih penting, iaitu sebenarnya dalam nombor bulat. Tapi cikgu tunjukkan juga dalam perpuluhan juta. Tapi cikgu tak tunjuk dalam pecahan juta sebab nombor ini tidak boleh dipermudahkan. Okey, dan satu lagi cikgu nak bagi sedikit tips. Kalau dia per 4, dia ada setengah cikgu dia hafal, dia minta cikgu hafal, dia minta murid hafal. Nombor dia ialah kalau 3 per 4, 750,000. Terus saja secara congak. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, soalan 4. 1/2 juta tambah 470,000. Jadi seperti biasa, kedua-duanya dalam nombor yang berbeza jenisnya, iaitu yang pertama ini dalam pecahan juta, yang kedua dalam nombor bulat. Jadi cikgu cadangkan kita jawab dalam nombor bulat dahulu. Jadi 21/2 juta kita perlu tukarkan kepada, kita panggil sebagai nombor bulat. Jadi cara dia pertama sekali, 21/2 juta ni kalau kita cerakinkan, dia ialah 2 juta tambah 1/2 juta. Okey, itu kita cerakinkan. Pertama sekali kita cerakinkan, jadi 2 juta ni sudah pastilah nombornya ialah 2 juta. So ni 2 juta. 2 juta. Cikgu rapatkan sikit. Okey, sekarang yang jadi masalah ialah 1/2 juta. Macam mana kita nak tukarkan 1/2 juta kepada nombor bulat? Jadi cara dia ialah 1/2 juta kita kena darab 1 juta. Okey, kita permudahkan 2 dengan 1000 ni pun boleh. Jangan tengok jauh-jauh. Okay, tak payah 1000. 100 pun boleh, 10 pun boleh. Okey, 10 lah 10 ni. Yang ni. Jadi 2 ini ialah 1 kali 2, 10 ni ialah 5 kali 2. Okay, jadi yang belakang ni kita salin balik. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi salin balik. 2, 3, 4, 5. Kita potong. Kemudian bila dia darab dengan 1, dia jadi 500 lah. Iaitu 500,000. Maksudnya kita biasalah 1/2 juta ni ialah 500,000. Okay, sekarang kita gabungkan semula. Kita gabungkan 2 juta tambah 250,000. Kita dapat 2,500,000. Okay, jadi ini dia nombor bulatnya. Kita tulis ni 2,500,000. Okay, jadi dah dua-dua dah sama, maka kita boleh buat bentuk lazim. Okay, jadi kita pun tambah dekat bawah ni. Okay, kita tambah 2,500,000 tambah 470,000. Okay, hasilnya sifar tambah sifar, sifar tambah sifar, sifar tambah sifar, sifar tambah sifar, sifar tambah 7, 5 tambah 4, 9 dan 2. Jadi hasilnya iaitu 2,970,000. Ini jawapan dalam nombor bulat. Tapi kalau nak dalam perpuluhan, maka kita perlu bahagikan dengan 1 juta. Okay, jadi kita ambil nombor ni. 2,970 sifar. Kita bahagikan dengan 1 juta. Okey, cikgu rapatkan sikit. Supaya ruang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi
kita nak gerakkan titik perpuluhan dengan kaedah yang cepat. Okey. Cuma nombor ini nombor bulat. Macam cikgu cakap sebelum ni, kita wujudkan titik di belakang. Jadi kita salin semula. Kemudian kita tambah titik dekat belakang. Kemudian tambah sifar. Jadi dengan kaedah ni, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Tadi tak ada, sekarang dah ada kan? Jadi bila dah ada, maka kita gerakkan 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ke kiri. Okay, so gerak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi titik perpuluhan sudah bergerak ke kiri lah. Jadi nombornya yang baharu iaitu 2.97. Kemudian ada sifar dekat belakang ni. Okay. Cuma dekat belakang ni, kalau ada perpuluhan dekat belakang, dia tidak membawa nilai. Maka kita boleh jawab 2.97 juta. Jadi inilah dia cara-cara menjawab soalan 4. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan celik minda kita bagi tajuk nombor bulat. Bagi muka surat 27 untuk nombor 1, C dan D. Yang baik itu daripada Allah SWT. Manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.